Seterusnya kita akan menjalankan eksperimen bagi mengkaji kesan rokok terhadap peparu. Okey, berikut adalah eksperimen bagi kesan rokok terhadap peparu. Berikut adalah senarai radas tambahan yang diperlukan bagi eksperimen ini. Yang pertama ialah pengapit, kaki retort, kapas, tiub U, kelalangkun, tiub kaca, pam serta larutan litmus. Jadi bagi eksperimen ini, kapas putih yang digunakan mewakili peparu manusia. Okey, mari kita jalankan eksperimen ini. Setelah radas disediakan, kita akan nyalakan rokok serta pam ditekan. Okey, kenapa kita perlu menekan pam? Ini bagi membolehkan asap rokok disedut masuk ke dalam peparu sebagaimana orang menghisap rokok. Jadi kita dapat lihat asap mula memasuki tiub U dan berlaku perubahan pada warna kapas putih. Jadi apakah keputusan eksperimen ini? Okey, jadi kita dapat lihat kapas mula bertukar menjadi warna perang kehitaman, manakala larutan litmus berubah warna daripada warna ungu ke warna merah. Okey, berikut adalah perbincangan bagi eksperimen ini. Kita dapat lihat warna pada kapas putih berubah kerana bahan asap rokok yang terenak pada kapas iaitu tar rokok. Manakala warna larutan litmus berubah daripada warna ungu ke merah kerana sifat asap rokok yang berasid. Jadi bagaimana jika lebih banyak rokok digunakan? Jadi kita dapat lihat apabila rokok kedua digunakan, warna pada kapas putih berubah menjadi perang, daripada perang ke hitam kehitaman sebagaimana yang berlaku pada peparu perokok. Oleh itu janganlah berokok dan kita berhak menghirup udara yang segar. Terima kasih.